Hari ini kita ada kempen air kosong setiap hari setiap murid. Dah, jomlah kita tanya diorang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan cikgu kepada program hari ini? Pada program hari ini, cikgu harap semoga program ini berjalan sampai bila-bila. Maksudnya minum air kosong ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengamalkan cara hidup yang sihat. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Salam. Okey, cikgu, kenapa kita kena minum air pada setiap hari? Okey, yang pertama untuk memastikan badan kita lebih sihat sebab air kosong ni banyak manfaat untuk badan dan yang paling penting untuk lebih fokus dalam kelas. So, jadi sekurang-kurangnya sehari kena ambil 6 ke 8 gelas sehari, ya. Iaitu penting. Dan antara kebaikan untuk minum air kosong ialah kita boleh kurangkan untuk minum air manis. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih Aisyah. Dek, selalunya adik minum berapa cawan air setiap hari? 18. Oi, banyak sangat tu, Dek. Awak kalau awak boleh tukarkan air kosong kepada perisa, awak nak perisa apa? Saya nak perisa anggur. Kenapa? Sebab anggur kan sedap. Okay. Awak lagi pilih air kosong atau air manis? Mestilah air kosong kan sihat. Oh, jadi dalam botol awak tu air kosong lah? Ha. Tum tararutarum tum tararutarum tum tararutarum tum tararutarum tum.